Saya kalau duduk kat sini dengar cerita mereka memang tak bergerak ke mana. Namun anda juga tak boleh pergi ke mana-mana. Yang penting kena like and share. Barulah meriah kita kongsikan kehebatan produk-produk tempatan kita ini untuk semua tahu, bukan sahaja dekat Malaysia tetapi juga dekat luar negara. InsyaAllah mudah-mudahan satu hari nanti akan menjadi kenyataan. Oh, yang kat belakang tu nampaknya dah ready dah. Okey, dah ready untuk usahawan yang seterusnya. Check it out. Terima kasih Farah Fauzana yang berbaju biru, bertudung putih dan bermacam lagi. Okey. Hari ini sebelum kita bermula, tadi Farah Fauzana ada sebut saya merupakan salah seorang founder Susu Nu'man. Tapi kita tidak bercerita tentang Nu'man sahaja. Kita akan bercerita tentang 3 jenama. Tapi sebelum tu, izinkan saya berpantun. Moga Farah belilah lepas ni. Assalamualaikum pembuka bicara. Bulan Ramadan, bulan mulia. Cerita usahawan dikongsi bersama saya, Cik Man. Manis orangnya. Wah. Okey, hai. Saya Cik Man. Merupakan ketua Mind A Group yang terdiri daripada 3 jenama. Okey, kita ada 3 jenama, kita gabungkan jadi Mind A Group, iaitu pertama kita ada jenama Nu'man, jenama Kitani dan jenama Pentagon. Okey, sebelum ini saya berpengalaman di Brunei Darussalam sejak 2011. Jadi saya banyak bekerja di sana. Disebabkan COVID-19 melanda dunia, saya mengambil keputusan untuk kembali ke tanah air Malaysia. Jadi sepanjang PKP kami bergabung, menggabungkan 3 jenama di bawah satu pasukan yang seperti yang saya sebutkan tadi, 3 jenama iaitu Susu Nu'man, Kitani dan juga Pentagon di bawah satu pasukan Mind A Group untuk mengurangkan kos operasi syarikat dan seterusnya untuk meningkatkan jualan secara berpasukan. Jadi Mind A Group ni merupakan pembangunan minda kanak-kanak seawal usia 6 bulan sehingga 12 tahun. Okey, jom kita bercerita produk jenama yang pertama, iaitu jenama Nu'man. Okey, apabila kita dah berkeluarga, kita dah suami isteri, kita akan dapat anak insya-Allah, melahirkan seorang anak. Jadi, susu pertama ataupun produk pertama untuk anak kita seawal usia 6 bulan adalah kita rekomenkan, iaitu produk susu kambing Nu'man. Susu kambing Nu'man ini merupakan susu kambing berformula, dirumuskan khas untuk kanak-kanak, untuk baby seawal usia 6 bulan sehingga 12 tahun. Okey, macam mana susu Nu'man terhasil? Dia ada cerita menarik tentang susu Nu'man ni. Macam mana susu Nu'man ni dihasilkan? Okey, susu Nu'man ni, Nu'man tu sebenarnya nama anak pertama saya. Nama anak pertama saya, nama dia Nu'man Haris. Jadi macam biasalah, anak pertama ni kita baru berpengalaman, baru pertama kali berpengalaman mempunyai anak. Jadi Nu'man ni dia ada satu tabiat. Dia nak buang air besar kan? Dia nak buang air besar, dia akan mencari tempat. Dia pergi ke meja, di bawah meja, di tepi kerusi, di balik langsing. Jadi peringkat awal kita ingatkan itu adalah perkara biasa. Jadi bila kita selidik, oh rupanya Nu'man ada masalah sembelit. Kesian dia nak buang air besar tu sampai menangis. Jadi sebagai bapa yang prihatin dan handsome, saya mencari solusi untuk anak saya. Jadi saya berjumpa dengan pakar pemakanan tambahan. Kita berbincang tentang formula untuk membantu masalah Nu'man ni. Jadi maka terhasillah susu kambing Nu'man, sempena nama anak pertama saya. Jadi bila kita dah amalkan susu Nu'man ni, dia ada satu cerita lagi. Cerita ni best. Sebenarnya kami ni antara pengunjung setia klinik. Mula-mula kami tak perasan. Jadi bila kita dah mengamalkan susu Nu'man ni, Nu'man tiba-tiba satu hari tu demam. Saya pergilah klinik dengan wife, dengan anak. Sampai-sampai je masuk je jumpa doktor. Doktor ni macam dah doktor keluarga kami dah. Selalu sangat jumpa. Sebelum tu memang boleh dikatakan hampir setiap bulan Nu'man akan pergi ke klinik sebab dia demam. Jadi bila dah masuk je klinik, doktor tu kata, long time no see. Kita pun terkejut. Rupanya dah lama kami tak datang klinik. Alhamdulillah, rupanya susu Nu'man ni membantu meningkatkan sistem imun dalam badan. Jadi Nu'man ni kuranglah demam. Demam dia tak demam, tapi dia kurang 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Bukanlah sekerap yang sebelum ini. Jadi Nu'man ni peringkat awal kita kongsikan bersama kawan-kawan, keluarga, saudara mara. Tapi Alhamdulillah, feedback yang diberikan oleh mereka sama
sama yang seperti kami alami. Alhamdulillah, jadi kami kongsikan susu Numan, kami packingkan dia menjadi kotak yang cantik dan kami kongsikan sampai ke negara Brunei Darussalam. Okey, jadi Numan ini 3 kebaikan Numan. Pertama, untuk minda, untuk pembangunan minda. Kedua, untuk mengatasi masalah sembelit. Dan ketiga, membantu meningkatkan sistem imun dalam badan. Okay, Numan ada 3 perasa. Kita ada perasa vanila. Ni perasa vanila, ini dia punya susu. Okay, kita ada perasa coklat. Dan yang terakhir, kita ada perasa asli. Okay, Numan vanila dengan coklat untuk anak-anak seawal usia 1 tahun. Tapi untuk asli, untuk baby seawal usia 6 bulan. Kita panggil dia langkah kedua. Okey. Harga dia murah, RM42, cuma asli saja RM46. Itu dia kisah pertama tentang susu Numan. Okey, kita teruskan dengan produk kedua kami, iaitu jenama Kitani. Okey, di bawah jenama Kitani kita ada produk Vitaminda. Okey, bila anak kita dah minum susu Numan, lepas umur 2 tahun biasanya anak dah tak nak susu dah. Anak dah besar, umur 3-4 tahun dia dah tak nak minum susu. Jadi macam mana kita nak kekalkan nutrisi yang kita bagi dalam susu Numan ini terhadap anak kita? Jadi kami syorkan Vitaminda, iaitu makanan tambahan terbaik untuk minda anak anda. Okey, Vitaminda ni boleh diamalkan untuk kanak-kanak seawal usia 2 tahun sehingga 12 tahun. Okey, apa menarik tentang Vitaminda ni? Okey, nama pun kita tahu, Vitaminda, vitamin minda anda. Saya boleh katakan, Vitaminda antara produk yang mendapat tempat di negara Brunei Darussalam. Sejak 2013 saya bawa produk ni di Brunei. Okey, antara kebaikan Vitaminda, pertama sekali dia untuk pembangunan minda, untuk kebaikan minda, untuk meningkatkan selera makan, dan yang terakhir sekali untuk meningkatkan sistem imun dalam badan. Okey, pengalaman saya di Brunei ni saya mengajar. Okay, jadi pengalaman saya bila mengajar di Brunei, saya melihat anak-anak kita ni, dia ada masalah pemakanan. Kita tak tahu anak kita makan apa kat luar sana. Kan? Kadang ada makanan ringan, ada air gas dan sebagainya. Ini merupakan makanan yang tidak berapa sihat. Jadi saya syorkan kepada ibu bapa di luar sana, cari makanan terbaik, makanan tambahan untuk minda anak kita. Contoh kurma, kismis, madu dan sebagainya. Tapi kalau tak jumpa ataupun kadang-kadang anak kita ni tak suka kan makan kurma, kismis, saya syorkan cubalah produk Vitaminda, vitamin minda anda. Okey, dalam Vitaminda ni ada kurma, kismis, ginkgo biloba, ada probiotik, memang yang terbaik untuk minda anak kita. Okey. Bagi anak-anak yang tak suka makan sayur macam Farah Fauzana, Farah Fauzana suka makan sayur tak? Tak suka. Okey, yang tak suka makan sayur, tak suka makan buah-buahan, dalam Vitaminda ni kaya dengan serbuk sayur-sayuran dan buah-buahan untuk membantu tumbesaran anak kita. Okey, harga dia sekotak RM50. Jangan risau, kedua-dua produk kami ini mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga sijil halal daripada JAKIM. Okey, kita teruskan lagi. Bila anak kita dah amalkan produk yang baik untuk minda, bagaimana bila anak kita masuk ke sesi persekolahan? Okey, jom kita belajar asas matematik bersama dengan produk Pentagon. Okey. Pengalaman saya di Brunei, saya banyak pengalaman lah di Brunei. Saya mengajar. 2014 saya dijemput oleh Kementerian Pendidikan Brunei berkongsi ilmu, bengkel kuasai sifir bersama guru-guru matematik seluruh Brunei. 2019 paling best. Saya dijemput ke Istana Nurul Iman, Istana Brunei. Saya mengajar cucu Sultan Brunei, iaitu Pangeran Anak Abdul Hafiz, iaitu anak kepada Princess Majidah, anak keempat Sultan Brunei. Jadi 6 bulan saya dalam istana berkongsi ilmu. Okey, jadi sepanjang PKP saya melihat anak-anak kita ni ada mengalami masalah untuk menguasai sepenuhnya 3M. Membaca, menulis dan mengira. Jadi kami mengambil inisiatif. Apa salahnya? Kita dah kongsi dah dekat seminar, dekat tuition, tapi kami tak pernah kongsikan alat kami, alat bantuan kami. Ibu bapa kat luar sana bila belajar online ni, dia tak ada alat bantuan, tak ada alat bantuan mengajar untuk pastikan anak ni belajar kan. Kita tak tahu cara terbaik. Jadi kami hasilkanlah Pentagon Sifir. Okey, Pentagon Sifir ini merupakan alat bantuan mengajar untuk menguasai sifir dalam masa 3 jam. Okey, feedback yang kami dapat, anak yang umur 9 tahun, 10 tahun hingga 12 memang tak ada masalah. 3 jam berterusan terus hafal. Tapi 9 tahun ke bawah mengambil masa 2 hari hingga 7 hari untuk hafal sifir. Okey, sebelum kita berpisah, saya nak kongsikan satu formula. Okey, sangat laju. Bagaimana formula ini untuk menjawab sifir 11 dengan laju. Nama formula ini kita panggil formula hujan. Senang je. Congak je Okey, 23 darab dengan 11. Okey, congak je. Nombor 2 ni, nombor depan kita letakkan di depan. Okey.
Nombor di tengah kita tambahkan 2 tambah 3 berapa Tina? 5. Pandai Tina. Ada Tina kat sini punya. Okey, Tini, sorry. Okey, dan yang terakhir di bahagian belakang. Okey, nombor yang di belakang letakkan di belakang. Okey, ingat sekali lagi, nombor di depan 2 letakkan 2, nombor di tengah kita campurkan 2 tambah 3. Tini tadi jawab 5 dan nombor terakhir yang di belakang letakkan di belakang. Jadi jawapannya 253. Senang ke susah? Senang kan? Okey, kita cuba satu lagi soalan. Okey, Farah Fauzana cuba jawab, boleh tak? Ke Farah Fauzana? Okey, contoh soalan 34 darab 11. Okey, sekali lagi, nombor di depan berapa? 3. Nombor di tengah? 7. Nombor di belakang? 4. 374. Tepukan untuk Tini. Okey, itu produk Pentagon CP. Maksudnya anak kita boleh menguasai CP secepat 3 jam. Bayangkan Tini yang dah besar pun boleh cepat kan? Okey, kesimpulannya produk Mind A Group terdiri pada 3 jenama. Kita bermula seawal usia 6 bulan untuk minum susu numan. Ni susu numan, bancu. Boleh minum. Kita bulan puasa tak boleh minum. Okey, tengah puasa sekarang. Okey, lepas tu boleh teruskan sambung dengan produk vitamin D. Bila anak kita masuk persekolahan, boleh cuba produk kami belajar asas matematik bersama dengan Pentagon. Okey, untuk maklumat lanjut, layari website kami mind-a.my. Okey, mind-a.my. Dekat situ ada maklumat ketiga-tiga jenama. Okey, sampai sini saja perkongsian saya, celoteh saya, cerita saya tentang usahawan. Kita bermula dengan pantun, kita berakhir dengan sloka. Kembali kepada Farah Fauzana tersenyum manis di hujung sana. Assalamualaikum. Alamak. Tepuk sikit. Saya bukan tepuk untuk seorang Saya nak kena tepuk untuk ketiga-tiga usahawan kita hari ini. Masya Allah, hebatnya cerita yang mereka kongsikan. Bukan saja kepada saya, tetapi kepada anda yang menonton. Yang penting kalau boleh sekali lagi like and share, bagi tahu semua orang tahu tentang kehebatan produk dan juga kehebatan mereka-mereka ini. InsyaAllah, manalah tahu kan, sekali lagi saya nak maklumkan kepada anda semua, bukan saja produk ini hebat di dalam Malaysia tetapi juga di luar negara. InsyaAllah satu hari nanti. Ini baru satu episod, ada banyak lagi episod menanti anda. Okey, kalau anda nak tahu apa cerita-cerita usahawan seterusnya, pastikan anda terus bersama dengan kami. Tapi yang pasti, jangan lupa di SBA 30 cerita usahawan setiap minggu bersama dengan saya, Farah Fauzana. Bye. Sambung tepuk.